pencemerlangan anak-anak. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah Bentong merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Pejabat Parlimen Bentong, khususnya kepada Yang Berhormat atas sumbangan serta komitmen berterusan dalam menyokong pembangunan. Ya Allah ya Rahim, Tuhan yang mengetahui seluruh alam. Kami menafaskan setinggi puji dan syukur atas kurniaan-Mu yang membolehkan kami meneruskan urusan kehidupan pada hari ini. Dan Allah ya Allah, Tuhan yang Maha Menerima Taubat, ampunilah dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. DPS 4.08 pengarah telah ditambah oleh TPN, oleh TKPN, Menteri belum lagi. Di sasaran Pahang dalam di bawah Kerjaya, Menteri menetapkan GPS. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Anifah bin Haji Berakuti selaku Pegawai Pendidikan Daerah Bentong, Cik Azman bin Yaakob, Pengerusi Majlis Pengetua Malaysia Cawangan Bentong, yang berusaha Timbalan-Timbalan Pejabat Pendidikan Daerah Bentong, yang berusaha SI Partner, SISC, plus pengetua-pengetua sekolah daerah Bentong yang hadir hari ini, pegawai-pegawai dan staf Pejabat Pendidikan Daerah Bentong. Seterusnya yang sangat saya hargai iaitu kehadiran ibu bapa dan juga para pelajar, anak-anak calon calon cemerlang SPM 2025 yang hadir dan juga penerima-penerima bantuan laptop pada hari ini. Terima kasih semua. Apa khabar? Saya difahamkan ada yang datang jauh dari Kelantan dan sebagainya. Terima kasih kepada keluarga dan pelajar yang datang dari jauh dalam majlis kita yang serba sederhana hari ini. Pertamanya, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana kita dapat berkumpul dalam majlis yang serba sederhana ini, tapi yang penting adalah sungguh bermakna untuk kita semua, iaitu di mana majlis penyerahan laptop kepada para pelajar yang telah kita pilih dan juga kepada sumbangan kewangan kepada pelajar cemerlang SPM 2025. Pertama, tahniah kepada adik-adik semua, tepukan untuk diri sendiri kerana anda telah menjadi pelajar cemerlang, memberikan result yang baik untuk diri anda, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk daerah Bentong dan untuk negeri Pahang khususnya. Kejayaan adik-adik SPM tahun ini bukannya mudah. Saya tahu liku-liku untuk belajar ni sangat mencabar. Lagi-lagi pada era pasca di mana pandemik ini dengan isu gangguan sosial medianya, telefon bimbitnya dan pelbagai cara dan pelbagai isu-isu tentang kesihatan mental, isu buli dan lain-lain. Dan hari ini adik-adik telah menunjukkan hasil yang sangat baik untuk kita semua. Dan juga tahniah kepada Pejabat Pendidikan Daerah Bentong, kepada guru-guru, para pendidik, ibu bapa dan adik-adik sendiri, para pelajar yang telah belajar dengan baik dan segala pendidik-pendidik kita yang telah membimbing anda semua. Ramai orang kata zaman sekarang ni nak belajar tinggi pun tak guna. Senang jadi influencer je. Tak perlu result, tak perlu sijil, tak perlu pandai. Jadi pempengaruh, guna social media, dah dapat duit. Tapi yang paling adik-adik perlu tahu, rezeki ini ada di mana-mana. Kita pendidikan ini bukan hanya dalam sekeping kertas sijil yang adik-adik terima. Tetapi yang paling penting adalah pendidikan ini adalah bekalan untuk masa depan kita. Untuk menunjukkan ke mana hala tuju masa depan kita akan pergi pada masa akan datang. Dan yang paling penting adalah walaupun tinggi pendidikan yang kita terima, keputusan yang cemerlang, adab adalah sangat penting juga. Di mana adab ini lebih tinggi dari ilmu. Dengan adanya adab, maka tinggilah ilmu yang kita belajar. Kalau kosong adab kita, kosonglah ilmu itu. Jadi kita harap seiring kita ada adab, disiplin, sifat yang baik, merendah diri, mendengar kata dan juga kita menjadi pelajar yang cemerlang. Hari ini saya menyerahkan bantuan laptop kepada lebih kurang 40 orang penerima. Dan juga ini bukan pertama kali, untuk tahun ini saja kita telah belanjakan lebih daripada RM200,000 untuk penyerahan laptop kepada pelajar-pelajar dalam daerah Bentong. Dan selain itu, hari ini juga kita belanjakan lebih kurang RM23,500 kepada 47 orang pelajar cemerlang SPM. Jadi ini adalah sumbangan ikhlas dan juga sebagai tanda perhargaan dari Pejabat Parlimen Bentong kepada para pelajar cemerlang SPM dan juga adik-adik yang memerlukan penggunaan laptop ini untuk belajar dengan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kluster pendidikan di daerah Bentong ni, di bawah Parlimen Bentong, kita peruntukkan lebih dari 1 juta ringgit. Seperti kata Tuan PPD tadi, sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, semua jenis sekolah dan sebagainya, saban tahun memang kita berikan peruntukan kepada PIPG, program-program di luar kawasan sekolah, program-program yang membawa kepada pendidikan, kebaikan untuk para pelajar, infrastruktur dan sebagainya. Lebih daripada 1 juta ringgit dibelanjakan setiap tahun untuk sekolah-sekolah dalam daerah Bentong. Bagi saya ini amat penting sekali. Kali ini menunjukkan komitmen saya sendiri sebagai wakil rakyat Parlimen Bentong untuk memastikan bahawa pendidikan ini adalah amat penting dan pendidikan adalah tunjang masa depan kita semua. Dengan jumlah yang kita belanjakan ini setiap tahun untuk kita memberikan semangat kepada para guru-guru pendidik di sekolah dan anak-anak para pelajar di sekolah untuk belajar dengan lebih baik. Kerana saya percaya dengan keselesaan yang kita berikan, maka guru-guru boleh mendidik, memberi pendidikan yang lebih sempurna. Anak-anak juga social media, hidup dalam dunia di mana telefon ini hanya satu tekan saja semua maklumat keluar. Tetapi dengan dunia teknologi hari ini jugalah boleh menjadi penyebab kepada segala fitnah tersebar. Jadi gunakan social media ini dengan sebaik-baik mungkin. Jadikan anak-anak muda anda semua ni sebagai anak-anak muda yang peka dengan isu semasa, peka dengan isu global, peka dengan berita betul, benar ataupun fake news, berita yang fitnah dan sebagainya. Gunakan ia dengan sebaik-baik mungkin kerana anda ini pelajar cemerlang, pelajar yang terbaik, pelajar yang berilmu. Jadi jangan sebarkan perkara-perkara yang tidak betul. Cek fakta, Google dulu dan sebagainya. Dan hari ini juga saya nak masuk sedikit tentang isu semasa yang sedang melanda negara kita, di mana isu global mengenai ketidaktentuan harga minyak dunia. Isu ni kita tidak boleh lari. Semua orang kena ambil tahu, kena ambil maklum tentang apa yang sedang terjadi dalam negara hari ini dan bukan negara kita sahaja. Dan ia melibatkan seluruh dunia hari ini. Dan bila berlaku konflik di Timur Tengah, gangguan bekalan, ada perubahan oleh dasar negara, pengeluaran minyak dan sebagainya, dan ia menunjukkan barang keperluan naik dan segala kos sara hidup rakyat juga naik. Dan ini bukan teori, ini bukan cakap-cakap saja, ini yang kita semua sedang rasai. Jadi, walaupun negara kita negara pengeluar minyak, orang kata negara pengeluar minyak, tapi kenapa minyak kita masih mahal? Kerana kita juga terkesan dengan ekonomi yang sedang bergantung dengan pasaran global. Kita hanya cover separuh saja, 50% saja kita ambil minyak dari luar. Jadi, kerajaan hari ini sedang melakukan keseimbangan untuk menjaga kebajikan rakyat melalui subsidi yang ada dan juga memastikan kewangan negara kekal stabil. Jadi, nak cakap tentang subsidi bersasar dan sebagainya, yang mana ada lesen, ada IC, boleh dapat subsidi. Yang tak ada lesen macam saya, tak adalah. Kata saya tak ada lesen sebab saya tak bawa kereta. Betul, saya tak bawa kereta sebab tak ada lesen, saya takut. Saya berani naik gunung, berani pergi bawa basikal laju-laju, tapi bawa lesen, bawa kereta saya takut. Nervous. Jangan jadi macam saya. Pastikan semua ada lesen. Yang baru habis belajar SPM tu. Jadi adik-adik semua, isu-isu semasa ini perlu dilihat dengan lebih serius. Ambil lesen pastikan kita semua ambil maklum tentang isu-isu semasa, isu ekonomi dan sebagainya. Kerana isu ini sangat penting untuk kita mendalami dan kita memahami. Jadi dekat zaman social media ni, tolong maklumat bergerak sepantas, lagi pantas daripada kita berjalan, lagi pantas lagi kita berlari, lagi pantas dari kita berfikir dengan teknologi AI ini. Jadi kongsi maklumat, fakta yang jelas, yang betul, yang baik, yang benar. Jangan kita kongsi maklumat yang palsu. Jadi kepada semua, terima kasih sekali lagi yang hadir pada hari ini. Saya harap adik-adik yang pelajar cemerlang hari ini, teruskan kecemerlangan anda, banggakan diri anda, banggakan keluarga, banggakan daerah Bentong ini. Carilah pemimpin yang baik pada masa akan datang. Mana tahu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, anda akan kembali ke Bentong menjadi pemimpin di daerah Bentong ini. Siapa tahu? Saya pun tak tahu saya boleh berada di sini. Mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun adalah ruang dan peluang untuk anda semua. Jadi ke mana saja anda pergi, tak kisahlah anda belajar di mana sekalipun, di mana anda pergi ke luar negara dan sebagainya, ingatlah jati diri kita, ingatlah dari mana asal usul kita, bawa nama keluarga dengan baik, bawa nama daerah Bentong, bawa nama negara Malaysia ini dalam diri kita. Dan akhir kata, saya doakan semuanya berjaya di sini, teruskan kejayaan anda, teruskan kecemerlangan anda, teruskan cita-cita anda, jadilah sesiapa pun, yang penting adalah jadi anak yang memberikan anak yang berguna kepada keluarga,
anak yang berguna kepada bangsa dan negara, dan juga yang paling penting adalah berguna pada diri kita sendiri, percaya kepada diri anda. Sekali lagi terima kasih kepada pihak PPD. InsyaAllah tadi saya tengok sasaran PPD Bentong adalah agak tahun ni ada pressure sikit daripada pihak kerajaan negeri, daripada Pendidikan Negeri Pahang. Jadi sebagai ahli Parlimen Bentong kepada PPD Bentong, insya-Allah pejabat Parlimen Bentong akan berikan sokongan dan keperluan untuk kita meningkatkan kecemerlangan dan keputusan yang cemerlang tahun ini, dan supaya kita capai 60 orang calon yang cemerlang. Jadi pejabat Parlimen Bentong akan berikan sokongan, dukungan dan keperluan yang diperlukan untuk kita menambah baik apa yang diperlukan oleh anak-anak di daerah Bentong ini untuk memastikan pendidikan mereka terus cemerlang dan berkualiti. Jadi terima kasih dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya dipersilakan Adik Adam Haikal bin Amir Izani diiringi persilakan Adik Afnan bin Abdul Malik. Seterusnya dipersilakan Adik Ahmad Akram bin Muhammad Syariman. Adik Ahmad Nur Imran bin Fakrul Zaman. Penerima seterusnya Muhammad Raif Farhan bin Sheikh Muhammad Farouk. Seterusnya dipersilakan Muhammad Haris bin Muhammad Saleh. Silakan bersama dengan ibunya. Wakil. Seterusnya dipersilakan Adik Haris Tan bin Iwan Tan. Penerima seterusnya Afnan Husaini bin Munawir. Dan penerima yang terakhir dari Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kuala Bentong, Ahmad Akif Amzah bin Azlan. Muhammad Abdi Fakri bin Muhammad Zaki. Muhammad Fatih bin Rusli Abdul Rani. Muhammad Hazim Danish bin Muhammad Jafri. Muhammad Naufal Fawaz bin Norizul Faisal. Nur Husna Nabihah bin Faizal. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Pelajar-Pelajar dari Sekolah SMA Persekutuan Bentong. Seterusnya,
calon cabalang SPM dari SMK Sulaiman. Seterusnya dipersilakan adik Yarshini, anak perempuan Pinata Raja. Seterusnya dipersilakan Ummu Nur Kasih binti Kamrul. Penerima seterusnya adik Nur Kasih Khalida binti Samsul Kamal. Wakil wakil. Silakan. Seterusnya calon dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bentuk dimulai dengan Siti Nur Sarah binti Mazlan. Dipersilakan. Silakan juga pengetua untuk tampil dekat pentas. Seterusnya dipersilakan Nur Jannatul Atika binti Muhammad Asri. Fanija. Tahniah diucapkan kepada calon cemerlang dari SMK Kendari. Seterusnya, calon cemerlang dari SMK Kendari dijemput tuan mereka untuk naik ke pentas bersama. Chin Hui. Seterusnya dipersilakan Liu Ziwi. Penerima seterusnya dipersilakan adik So Yin Zin. Meneruskan senarai dipersilakan Tan Sui Zin. Seterusnya calon cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Feda Lurah Bilur. Dipersilakan betul untuk naik bersama. Dipersilakan adik. Seterusnya calon cemerlang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pelangai. Dipersilakan pengetua untuk tampil ke depan bersama di atas pentas. Mendahului senarai dipersilakan adik Amal Ashraf bin. Dan yang terakhir, menerima insentif kecepatan SPM 2025 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pelangai. Dipersilakan adik Nurul Farahan. Untuk penerima untuk adik-adik pelajar cemerlang, hari ini kita berikan seorang RM500. Jadi saya akan tambah lagi RM500. Nanti letak nombor akaun, kita akan kredit ke nombor akaun yang dibuat. Bagi penerima bantuan komputer riba Parlimen Bentong, harap semua untuk berada di atas pentas untuk sesi menggambar secara beramai-ramai. Dan juga penerima insentif pun akan bergambar juga beramai-ramai selepas ini.
Okey, anak-anak support sila ke atas pentas bersama pengetua. Okay, kita perlukan pengulangan kad kecil semasa pendaftaran tadi. Jika ada yang masih belum pulangkan kepada urus setia, mohon berbuat demikian. Baik, ulang suara. Kalau ada penjaga ataupun anak-anak yang masih belum serah kad penerimaan tadi, Ain, cepat. 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 Azli. Pastilah. Cepat, Ain. Okey, right. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi nombor di bawah. Bisa, ikon itu yang nama mak saya. Nak terus dekat bawah itu yang nama mak saya. Sekejap Beratur boleh? Beratur pertama. Okey. Okey, 1,